Ramai orang simpan emas ni untuk persaraan. Tapi bila nak guna nanti, mesti keluar soalan ni. Mana lagi untung jual emas sikit-sikit ataupun jual emas yang saiz besar? Okey, contoh mudahnya, kalau tuan-puan plan bersara nak perlukan belanja 4,000 hingga 5,000 sebulan, so pilihan emas mana yang lebih sesuai? Sama ada 10 gram, 50 gram ataupun 100 gram. Ini okey, kenapa ramai orang pilih saiz besar untuk dana persaraan? Biasanya orang bersara ni suka simpan gold bar yang besar-besar atas dua sebab. Pertama, dia tak perlu jual tiap-tiap bulan. Kalau dia ada 50 gram, mungkin boleh jual sekali saja setiap 5 bulan. Kalau ada 100 gram, mungkin boleh jual sekali saja setiap 10 bulan. Ianya lebih mudah, terutamanya orang yang tak suka keluar rumah dan suka untuk yang ringkas sahaja. Kedua, ramai yang simpan emas ni untuk memaksimalkan keuntungan. Sebab masa bersara nanti, mungkin dia dah ada duit yang lain. Contohnya macam duit pencen, sewa rumah ataupun hasil bisnes. Jadi emas tu dia hanya akan simpan untuk dapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Jadi, yang mana satu yang lebih untung? Nak jual 10 gram tiap-tiap bulan ataupun nak jual 100 gram setiap kali setiap 10 bulan? So, kalau ikut sejarah, harga emas ni secara purata naik lebih kurang 10 hingga 12% setahun. Maksudnya, lagi lama kita pegang, lagi tinggilah potensi harga emas ni akan naik. So, kalau tuan-puan mampu untuk bertahan dan tak perlukan duit setiap bulan, jual yang besar sekali-sekala boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-puan jenis yang boleh jual secara konsisten, secara bulanan, jual 10 gram setiap bulan kadang-kadang boleh jadi lebih menguntungkan. Sebab kita akan dapat rasa kenaikan harga emas tu secara berperingkat dan cash flow kita akan lebih smooth. So, bagi mereka yang berminat untuk tukarkan duit persaraan ke bentuk simpanan emas yang macam ni, senang sangat cara dia. Atau boleh pergi DM Fiza ataupun hubungi Fiza untuk Fiza bantu dan guide cara untuk tuan-puan mulakan simpanan emas hari ini.